Selamat pagi teman. Kita bersiaran lagi masuk hutan mencari rebung dan menjenguk buah kuini. Ada juga buah lain lah, buah cempedak kalau ada lah. Ini hutan ya beluka lah, kebun lama. Kuini ada berbuah. Pakan baru berbunga. Oke lah teman, teruskan menonton bersama-sama saya. Oke teman-teman, cuaca mendung, tidak panas, macam mau hujan hari ini. Oke, teruskan menonton. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini pergi kebun lagi. Hari ini kita beroperasi untuk rebung besar. Tengok ni, rebung manis besar. Banyak lagi di sebelah sana tadi. Rezeki pun ada. Buah kuini sudah masak. Kuat cantik. Kuat cantik. Itu lagi teman. Pilih. Kalau ada cacat kita buang. Ini kuini pusaka. Berbuah. Lama tidak dijenguk. Tapi banyak dimakan oleh tupai dan landak. Tidak ada masa untuk menjenguk. Ini dia pangkal. Sana kuini kita. Itu pokok dia. Tengok banyak buah dia bawah sana. Dimakan oleh landak kah, pelanduk kah, tupai kah. Itu pucuk dia masih lebat sana. Oh, nak hujan lagi. Ini pangkal rebung kita ambil tadi. Ini satu kita baru ambil. Saya nak buang kulit ya. Tuh banyak buah sana. Tapi banyak sudah dimakan oleh binatang. 4 jalau. Apa nak rezeki ya minyak bagi-bagi. Tuh. Yang ini kita punya lah. Dah penuh yut ini. Oke lah, teman. Teruskan menonton. Halo teman, buah kuini ada jatuh lagi teman. Ini rebung, satu lagi stesen. Besar-besar rebung ini. Ini besar-besar rebung. Ini. Ini saya nak buang kulit ya. Ini nak kulit. Ini apa nama buluh halus pakai orang menganyam bakak. Itu pokok pakan benua berbunga. Kita tunggu buah pakan ni besar nanti dia jatuh cantik. Buah ini lunak. Pokok pakan. Ini pokok pakan. Sini pangkal rebung tadi. Saya ambil di sini. Oke, saya nak kupas rebung ini teman-teman. Banyak ni. Oke, teruskan menonton. Halo teman. Ini dia hasil yang kita dapat balik dari kebun tadi teman. Ini rebungnya, rebung munti. Besar. Ini rebung manis, rebung betung. Sebesar ini buah kuini masak. Buah kuini masak cempedak untuk
sayur, pucuk merudang. Ini kita nak kopek kulit rebung sekarang. Ini kita nak kopek kulit rebung dan bersihkan buah kuini sebab bercampur dengan miang rebung tadi. Okey, teman, teruskan menonton. Buah kuini semua masak. Okey. Halo teman, rebung manis sudah dibersihkan. Okey teman-teman, rebung manis sudah dibersihkan. Rebung betung. Ini rebung muntik. Rebung muntik. Rebung manis. Boleh diulam, boleh buat acar, boleh terus disayur. Ya ini orang sebut rebung manis ada, rebung betung pun ada. Cukup sedap, boleh dibuat acar, sayuran dan macam-macam lagi.